pula. Oh, baru cakap yang dah kan. Yang mana jangan tempat satu. Bagus lah. Lagi okey dari Gua Musang lah at least. Macam terang je jalan. Dia pakai yang tu kan, Ha. divider ni tu. Tak ada dah belakang. Tak ada lampu, tiang lampu pun tak apa. Kita nak benda ni je dah tengah. Kan? Dah betul masuk lane kan. Gajah ni dia ikut laluan tak. Maksudnya laluan atau klinik dia daripada situ lah, laluan tu juga dah ada. So, Yo, kabur sayang. Sejuk kita tu. buat jalan atas laluan dia. Sebab tu yang ada kes macam gajah langgar rumah orang. So dalam pada pandangan dia, rumah tu tak wujud zaman dia lalu. Mungkin dia akan elak lah, mungkin dia ingat benda ni bukan. Dulu aku lalu sini, duduk je tak ada apa-apa. Dia kadang langgar. Just I want to say Nama dia tu kita. Ya. Ivy je pun. Sorry bang, lampu tinggi pula bang. Tak sengaja. So tanda bye-bye lah. Dah cukup. kita follow yang belakang. Tak boleh Dia lah. jadi kita punya macam Tak. guide. Tour guide. Yang kamu tu yang baru tu yang Dia dah je betul. dia pakai ni kot video buat apa yang. Dah biasa tu kot. Kita baca. Dia dah familiar lah. Itu bukan advance. Tempoh buat dia je. Saya bingung kan saya soal. Dan kita tak cakap. Dia nampak penuh kan. Ni baru saya ni. Bonus. Dia ada dua masa. Kita nampak penuh kan. Dan dia tetap keluar tu dulu. Ya, Tak malah nak tak malah lah. ini kemah ni. Auto. Sikit auto. Mana nak tengok? Mana pink? Mana pink? Stabil ke punya lain. Kita orang pun tak banyak tak. Kena di Saya sebab dapat separuh gaji umi lama 31,500. Hari ni berapa hari bulannya? Tapi sebab dia Tujuh. siswa transfer first class kan. Dia tak payah bayar Bulan. aku tidak apa-apa. Bukan hari Sebulan dah Dia bola apa? Malaysia lawan Vietnam. 210 sebulan. Ah, Degree je. ah. Kalau ada yang bayar sampai tinggi sikit. Masuk dia. Masuk aku ni ya. Tak tahu pula yang. Saya tak pernah tanya kawan saya yang 58. Saya tak tahu dah. Apa degree je kan. Ah, saya tak tahu dah dia bukan. Allah. Awal now dia buka. Terkejut mak. Kan 58 tu degree je kan. So dia pun mau 30 lebih kan. Sikit 6 lah. 6 ni berapa? 10 ribu. Kita sampai ada diploma ada dari STP. Saya Jauh Zoom main tu banyak.
Apa ya? Diploma. Jauhnya main Tapi dia degree first class tak? Kalau degree first class dia hanya bayar diploma je. Dia tu masa abang kerja dia sambung degree tau. So abang sempat jumpa dia. Tiba hilang. Dia macam dia sambung prasekolah. Rupanya dia benci kot. Dia benci prasekolah tu. Dia sambung dia sambung degree sains tu. ada kawan lagi lah. Dah juga. No. Macam dia orang ni. Kali ni kita yang kena tinggal. Rasa tu pelik lah kan. Kenapa? Dia parah kan dia tu. Sekarang ni bukit Kan kata lah dia sampai bagi Unisa. dia potong lah. Slow sangat pun. 90 lah lebih kurang. Diploma degree. Saya Lambat lah. UiTM Okay, dah dia bagi sampai dah. diploma degree 60. 10. Bang, benda 2 lane bang. Kau potong lah. Macam lori je. Alamak, dah lambat tu ya. Dah nak habis ni dah. Ya. Sebab dia separuh. Diploma kena bayar. Diploma tak ada istilah first ke. Walaupun dia first class kan dia punya ni. Tapi dia diploma sih kena bayar. Degree pun tak ada. Diploma semua kena bayar. Saya cakap saya cakap dengan dia, kau kena habis bayar sebelum kau kahwin. Dia dalam dana dia dengar ayat lepas tu. Dia apa 28. Dalam tahun ni Dia punya berapa kelas je sebab gaji umi apa. oh sebab dia punya separuh kan. Ha. So, kalau tak betulnya dah 20. Jadi saya kata ada kau kena bayar sebelum kau kahwin. Bila dah kahwin kita berjawab ni. Dia habis bayar ya. Saya aku pergi bukan dia motor di sana. Bayar aku KTN dia dia kata dia tak ada interest lah apalah. Insurans Satu, dia tu dah macam interest dia. Dua kan total kan? Haa. Contohnya yang ayah dah bayar ke depan banyak kan bulan ni. Dan 3-5 bulan lepas tu yang tak bayar kan sebab ayah dah bayar ke depan kan contoh. Dia punya insurans dia naik. Naik. Ayah tanya dia ada saya nanti. Biar saya cakap. Saya tanya A to Z. Lepas tu saya kata dia kata insurans ni sebenarnya kalau contohnya kalau saya tak dulu kan kalau dia tak habis bayar waris tu kena tanggung bayar. Tapi bila dia ada insurans tu dia contohnya kawan tu dah meninggal insurans dia cover. Tapi saya kata kalau dah habis bayar terus insurans bayar balik lah. Dia kata tak. Tapi dia macam tu lah. Dia anggap dia ramai orang akan mati sebelum dia bayar. Oh ya betul. Ataupun orang tak bayar. Dia dah awal-awal dia dah set orang macam tu. Lepas tu dia ambil. Kalau tak bayar tak langsung tiba dia bayar. Baik hari tu kumpul dia. Saya tanya berapa kan. Kira-kira tu last dia bayar terus habis. Dia tanya simpan duit tak apa kan. Dia simpan duit terbayar ke depan. Lepas tu dia betul dia simpan duit tu. Yang okey lagi tu yang Ya kalau dah kahwin dia macam tu. kalau subuh tu tengah-tengah malam tu tak nampak tu yang Ajar first class tak payah bayar. Sekarang tunggu Alisa. Tapi Siapa sekolah? ajar first class kan. Yo, UiTM first class. Kamu tersihat. suka tinggal abang. Tak apa, UiTM first suami saya sihat ya. Cerita Unisa kan 37.5 ya.
masalahnya kawan kita ni laju juga. Sebab sedap. Kereta MPV dia juga. ada macam yang berkualitas. Bagi dia lah. Sedap betul dia orang bawa. Mahal. Kereta dia sedap. Kereta apa sih? Yang aku dapat degree Uyuk. Kita lalu kampus tadi. semalam juga. Pam. Anissa pula yang bila bencin apa-apa bencin dia. Dia ingat dapat lama dia. Separuh juga kan. Sebab gaji umi kamu apa lebih. Sebab dah datang umi kata dia seorang. Ada dah benda biru setang. Awas. Kalau polis boleh tapi dia tak ingat. Jadi dia tak nak. Macam tu. Dia anggap macam tu. Dulu sebab semua dah datang dulu. Jadi sikit juga. Sekarang dia Gaji dua orang wajar lah untuk orang tu. Allah Akbar. Allahu Akbar. Allah Akbar. Dah rosak. dia hari tu nak mau beasiswa yang kawan dia dapat 1,000 tu kayak tak lulu. Opini. Tak yang SUT. Dia cakap dia memang tak lulu tak yang mau benar lah. Dia tak mau. Gaji. Kan? Gaji ke? Gaji tu lagi satu kawan Selangor kau boleh apa. Padahal dah 30 tahun dah letak kan. Dia tak mikir ke yang apa. Boleh je. Tengok kabel Baru lah. lagi ke ni? Jadi satu dia wanita yang lama dia tu minta selama. Ini satu tak boleh juga. AC aja. Kalau tu ada kita tengok apa kita dapat balik selama. Kalau ada option nak buat beasiswa. Dan dia kata yang AC Kelantan. Tak ada lagi sikit. Kalau Kak Izzah pula ya. Kak Izzah anak dia Aina tu tak dapat beasiswa tu kan. Sebab Aina seorang je lahir kat Selangor kan. Yang Asyad dengan Ainur tu dapat beasiswa tu kan. Pamayau tu kan. Tak nampak apa. Hai Bim. Tadi pula ada manager. Dia tak sempat balik dengan Asyad dan Izzah. Bim. Ha? Bim. Mana dia? Tak buka. Oh. Ingat ramai yang main game. Apa tu cakap? Biar. Aduh. Baiklah selera kamu. Boleh. Suara dia cantik. Apa lampu tu nak? Ya Allah. Ban. Aduh, sorry. Tak nampak jalan. Ha kan? Luar air dia. Kamus. Siapa isap vape kat sini ni? Gajah.
Guys, tidak hisap Fik. Wih, tebalnya. Buka je. Uyuh. Oh, Akbar. Betul cakap Nabi tu yang bagus ni. Lampu fogging tak boleh ya? Fogging lamp. Yang pusing dia bunyi. Ha? Fogging. Yang dekat lampu tu dia boleh adjust dia punya ni. Fogging dia. Tak tahu. Kat batang signal tu, kanan dia boleh Malam adjust kita, jadi. kita gunakan sebagai CCTV. 2 jam lah. 1 jam 56. Itulah tu. Dari jauh dah nampak dah. Betul. Yang tak nak ni Apa? rakam. Tak payah. Apa orang tak nampak? Astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim, tak nampak ya. Kau yang memang sedetik pula. tak nampak. Kita pula depan sekali kan. Kita belakang sedap lah. Cocok angin. Betul cakap. Kalau boleh kita guna jadi. Macam mana Myvi tadi bawa ah? Yalah, dia dah Baju biasa. tak mampu. Dia dah rendah. Kita cepat Oh, ada lagi. Ada lagi yang Okay lah. Slow je lah, tak apa. Biarlah ikut pace kita je lah. Cik, macam running ikut pace. Kita buat slow. Nanti orang potong kita. Biar je. Kan? Agaknya kalau 2-3 pagi lagi gabus. iya lah. Ibu pukul 8, 9. Astagfirullahaladzim, laju tu. Oh, Rahman high beam ke dari tadi? Allah. Oh, sian dia ya. Dah lah dia nak tengok silau kampus ni lagi. Kau pula aim dia. Double pressure. Ya. Sekarang berapa? 9 tepat. 9. Tinggal apa sebab buat. Kita tak sampai 2 jam. Sebab kita start dengan 8 jam. Senaman jantung. Berani kau bang. Seleko gila. Dia bawa highlight pula kan. Bang, salah ni. Dekat. Yang bahaya, Main jalan orang pula tu. yang bahayanya kita juga. Yang ni jalan orang. Dia ada. Kita follow daripada belakang. Dia jadi kat kita. Ya Robi ya. Biar laju sangat ni turun bukit ke? Ya. 3 ya. Tadi pakai 4 laju. Patutlah 4 jadi susah nak kontrol. Macam mana jalan? Tengok mana 5 Dia Five, sempang-sempang.
bajunya dia yang Dia lintang. ringan. Dah lah ringan. Tengok. Macam nak Nampak dia melayang. dah macam dah melayang. Kalau apa start baru cycle daripada